Dalam sunyi datang perintah, ujian cinta dari Allah. Nabi Ibrahim menahan sedih demi taat tanpa beralih. Wahai anakku, dengarlah ini, mimpiku datang berkali-kali. Nabi Ismail berkata, tenang, laksanakan ayah, aku rela berkorban. Allahu, cinta padamu mengatasi segalanya. Allahu, ikhlas dan sabar jalan ke syurga. Allahu, cinta padamu mengatasi segalanya. Allahu, ikhlas dan sabar jalan ke syurga. Saat pisau hampir menyentuh, rahmat Allah pun menyambut, diganti kibas dari syurga, tanda kasih yang Maha Esa. Korban ini bukan darahnya, tetapi ikhlas di dalam jiwa, mengajar manusia selamanya taat kepada Allah yang Esa. Allahu, cinta padamu mengatasi segalanya. Allahu, ikhlas dan sabar jalan ke syurga. Allahu, cinta padamu mengatasi segalanya. Allahu, ikhlas dan sabar jalan ke syurga. Allahu, cinta padamu mengatasi segalanya. Allahu, ikhlas dan sabar jalan ke syurga. Allahu, cinta padamu mengatasi segalanya. Allahu, ikhlas dan sabar jalan ke syurga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah suasana di Masjid Kota Kemuning pada hari ini, yang mana kita mengadakan banyak 15 ekor haiwan sembelihan, iaitu 15 ekor lembu dan 2 ekor kambing. Dan suasana di sini seperti tuan lihat, makna ramai sukarelawan kita daripada ahli-ahli karya di berbagai tempat datang untuk membantu kita pada hari ini. Dan insya-Allah kita sama-sama kita mengharapkan segala yang kita korbankan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.